Oke sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat, so hari ini ada kesempatan lagi untuk kita memancing. So kita baru sampai lah tempat biasa lah, tempat yang redup-redup. So kita tengoklah pada hari ini air dah pasang lah ni. Kita datang pun dah lewat lah, lebih kurang dalam pukul dah dekat pukul 12 dah. So kita tengoklah kalau ada rezeki, alhamdulillah lah sahabat. So pada sahabat-sahabat semua, semoga sahabat-sahabat semua sihat, sejahtera bersama keluarga. Dan dipermudahkan segala urusan lah sahabat. Okey, so hari ini saya dengan isteri saya lah, kita pakai umpun saja hari ini sahabat. Saja target kita santai-santai untuk cari ikan untuk buat lauk lah. Okey sahabat, so kita tengok nanti air dah naik lah. So kita tengok lah pada sahabat-sahabat yang telah pun subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih lah. Moga sahabat-sahabat semua dimudahkan rezeki. So kepada sahabat yang belum lagi, bantu saya lah dalam subscribe, like dan share serta komen. Okey sahabat, kita terus memancing lah. Okey. So kita tengok ni lah, isteri saya tempat biasa lah. Dia tengah set up pancing, baru nak pasang pancing. So kita tengok. Okay. Saya pun baru sampai. So kita set up dulu. Saya gunakan rambut putih lah, kaki di bawah. Ini dia. So ni dia. Siap dah umpan dia, umpan. So tak lagi kita lancar. Tengok hasilnya. Okey, lancar. Paling jauh sikit. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Okey, kita tunggu hasilnya. Lanjut. Oh, kayu. Ikut kayu. Okey. Ini ada strike dia kata. Kita tengoklah. Tengok apa ikannya. Tengok. Ada ikan. Gerut-gerut. Okey, kita lepas balik. Apa yang kena? Oh. Tu dia. Oh, buka tu. Padu. Padu. Oh. Tu dia. Oh, cepat. Oi. Naik kata belakang. Okey, nasib baik. Nanti tinggi sikit. Sangkut batu. Siap. Uish. Angkat. Tarik batu tu. Okey. Oi. Padu sahabat. Tu dia. Memang mantap. Uish. Padu.
Oh, memusin. Kan nak ikan. Yang gerut-gerut ni. Kita lepas balik. Okey. Patutlah ikan tu nak makan. Okey. Makan apa? Matanya yang makan. Baik letak cacat. Okey, jalan. Alright. Ketam. Oh, cepat buat ni. Buat ni. Tong. Ni sambut sikit je. Dah lepas. Tutup. Tutup banyak. Tutup. Tak ada. Apa yang kena? Anaknya. Anaknya. Tu dia. Kita lepaskan balik. Kenapa tak ada makan yang besar? Cik sangat. Cik sangat. Okey, kita lepaskan balik. Okey, lanjut. Apa jatuh? Tu dia. Tunggu dia besar. Okey. Lanjut. Kena. Oh, lagi anak ikan. Aduh. Apa ceritanya? Tak ada yang susah. Kecil-kecil je. Okey lah, kita lepaskan balik lah. 2 kali lah. 4-5 bulan sebuah besar ni. Okay, kita lepaskan. Release. Catch and release. Okay. Baik. Mana tu? Okay, lanjut. Berat dia tak tahu benda lah. Tarik je lah tengok ada ikan ke, sangkut batu, kayu ke. Air laju. Batu dah berat. Tahu. Aduh, anak ikan. Sangkut mata. Alah, lepas balik. Okey. Tu dia. Ini ikan. Ikan juga kot. Iyalah. Oi, letih. Asyik-asyik anak ikan. Aduh, strike padu. Melengkung. Ikan apa tu? Melengkung. Strike padu.
Oh, laju-laju sikit. Oi. Oh, tu dia. Naik ke atas. Naik ke atas tu. Naik ke atas tu kau lucut. Oh, itu dia kau lucut air dah kena. Oh, padu tu dia. Oh, tu dia. Ni rod-rod kita. Tu dia. Oh. Alhamdulillah sahabat. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Oh, tu dia. Tu dia. Apa tak apa. Tarik. Kecil lagi ke? Asyik-asyik kecil je. Lain macamnya apa. Allah sangkut. Aduh, sangkut. Aduh. Okey, lepas dah. Allah sangkut. Aduh. Tunggu ya. Aduh, macam mana nak lepaskan tu? Tak ada ikannya kot. Aduh, sayang ah. Ada, ikan ada. Tak masalah. Tunggu je lah. Okey, tunggu dulu. Tengok macam mana keadaan. Okey, lanjut. Tak ada. Tak ada rezeki ai. Kita lanjut. Tengok apa yang kena dia. Ada strike. Ada strike. Padu. Padu sahabat. Tu dia. Ikut belah sini. Ikut belah sini. Okey, naik ke atas. Naik atas terus. Tu dia. Rod saya ni sahabat. Aduh, okey lah. Okey. Lanjut. Okey. Okey sahabat. Hari ni kita berhentikan setakat ni. Dah petang. So dalam bulan puasa pula tu. So kita berhenti setakat ni. Lebih kurang dalam dekat pukul 4 ni. So kita berhenti. Adalah rezeki hari ni ya sahabat. Memancing walaupun air laju sikit. Air dia laju sikit ni. Kemudian ikan tak bergalak nak makan. Tapi alhamdulillah lah, isteri saya dia hanyalah tangan dah. Memang dia dapat strike yang boleh tahan lah. Lebih kurang dalam 5 jari lah. Saiz panggang. Jadi alhamdulillah. Saya cuma dapat ketam je teko. Nampak macam yang lain ada dapat ikan tanda, cuma dapat anak-anaknya dan kita lepaskan balik lah. Bagi dia besar dulu, kemudian mungkin lain kali kita datang dapatlah balik. Okey, pada sahabat-sahabat, semoga sahabat-sahabat terhibur menonton konten saya hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kerana memberi sokongan kepada saya. Okey, so dari kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat hari raya lah. Dalam sehari dua lagi kita akan merayakan hari raya Aidilfitri. So kepada umat Islam saya mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Semoga ceria selalu di bulan Ramadan dan juga ceria menyambut hari lebaran nanti. Okey. So tanpa memangsa lagi, kita nak masukkan barang-barang dalam kereta dan saya akan tunjukkan lagi lah hasil-hasilnya hari ini kepada sahabat. So apapun bantu saya dalam like, komen, share dan juga yang penting sekali bantu saya subscribe. Okey sahabat. So kita berjumpa lagi di dalam video. Mungkin lepas raya lah kita akan datang lagi. Tapi mungkin tak sini lah. Pasal di sini waktu bulan puasa saja saya datang. Pasal hari lain pun mungkin juga ni. Tapi bulan puasa ni selalu di sini lah. Tak ada ke tempat lain. Pasal tempat lain semua panas-panas. Di sini di bawah pokok ni redup sampai petang. Memang cantik. Untuk dalam bulan puasa ni saya memang di sini lah. Konten-konten saya dalam bulan puasa ni
Semua di sini. Semua di sini. Okey. Okey sahabat, kita jumpa lagi di dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey sahabat, inilah hasilnya pada hari ini. Alhamdulillah ada rezeki. So untuk penghabisan dalam bulan Ramadan ni. So kita dapat yang inilah. Okey. Isi saya semua ni. Ni dia. Padu-padu semua. Alhamdulillah. Saya cuma dapat ni ketam. Tapi yalah, bonus lah ni ketam ni. Okey lah. So kita jumpa lagi lah dalam video. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.